dia. Kau kenapa macam ni? Kau ingat kau orang otot ke apa? Ha? Hei, kau bagi otot Tak ada ah. Bila Ah. aku ada kabin ni. Berapa duit nak pasang solar? Berapa duit? Tengok kau punya sistem. Kita lagi mana ni? Kita tengok panel solar lah. Panel solar. Okey lah, kabin aku macam ni kan. Berapa yang aku boleh pasang panel? Okey, kabin macam kau ni, saiz 20 kaki ni boleh pasang 6 keping. 6 keping ni 6 keping ni, 6 keping. Berapa satu ni? Satu ni kita jual 600. Tapi harga promosi beli satu pelet kita jual 300 Oh, ni satu pelet per satu unit ah. Oh. Cukup ke pasang solar ni je? Ada lagi item lain. Ada lagi? Item apa pula? Mounting structure. Mounting structure. Mounting structure tu Mana? yang railing kita keluar bujur tu. Oh, ni yang terkeluar-keluar ni. Oh, tu pun kena beli juga. Itu kena wajib. Tu berapa duit? Itu extra dalam 1,500 per 1,500. 1,500 tu paling mahal lah kan? Mampu milik. Oh, okey. Boleh diskaun tak? Boleh. Tak apa kalau tak boleh. Panel tu letak je ke atas tu? Tak, dia ada sambungan dia. Sambungan? Macam Macam sambungan dia? sambungan dia buat. Oh. Keluar panel tu, kita ada kabel DC. Kita akan masuk dalam dalam rumah. Oh, dia masuk lah. Masuk lah. Oh, bukan letak je. Ada wiring jugalah. Ada wiring. Oh, macam TMB lah tengok kan. Asyik ada fuse lah depan tu Kita nak mock up, kita buat dia elok sikit lah. Oh. Okay, jom kita masuk tengok sambungan lain pula. Sambungan lain? Sambungan lain. Ada ke? Aduh. So daripada luar kita masuk MC4 punya. Oh, tu apa? MC4 MC4? multi contact version 4. Oh, multi contact. So akan Fungsi dia apa? menyambung lah. Oh, sambung solar lah. Sambung point lah. Oh, okey. So apa je benda ni boleh on? Okey, yang boleh on ialah portable aircon. Aircon? Mana? Ini aircon ke? Ya, aircon. Ui, portable aircon. Betul lah, sejuk. Lagi? Lampu. Mana lampu? Oh, ni lampu. Ada dua? Ada dua. Oh, okey. Kipas. Oh, ni kipas ni on juga ke? Oh, ya. Ui. Cukup ke bateri kita? Oh, Buktikanlah kalau cukup. cukup. Aku tanya cukup ke tak, so kau main phone pula. Meh, aku tunjuk dalam Ni app. apa? Oh, ada apps. Ada apps. Apa ni? App solar. Oh. Oh. So kita tengok kabin kita. Cabin. Oh, ada apa tu? Ada tak faham. ada panel jana, Oh, ada panel. bateri Ada bateri. dan penggunaan kita. Oh, peti ais ni penggunaan. Asal kalau peti ais, tak ada gambar lain ke? Wallahualam ah. Allah Allah. Ni apa kosong pula ni? Kosong-kosong ni daripada TMB lah. TMB. Kita tak ada TMB punya. Oh, tak pakai TMB langsung boleh bawa, boleh pakai. Boleh. TMB tak marah ke? Tak ada. Bagi tu TMB. Sekarang ni berapa harga kau jual barang-barang tu? Okey, package kita ada dua package. Satu yang sampai 8 hingga 12. Apa yang 8-12 tak faham lah. Panel. Oh, panel. Keping. So range dia dalam 19,000 ke 23,000. 16 ke 23,000. Oh. Kalau nak pemasangan kalau nak kami pemasangan harga akan lain sikit lah. Lain tu berapa tambahan agak-agak? Mungkin depend pada 2-3,000 je tu extra lah. Oh, tengok tempat jugalah. Tengok tempat juga. Oh, faham. Tu je lah Itu je. Terima kasih menonton video ini. Kalau nak barang-barang solar, kontak kami kat MA Solar. Okey.